الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب الرضوان وأسيادنا الأكرمين ولوالدي والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وآله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا لا نبي بعده. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك وبعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa sesungguhnya manusia ini di dalam kerugian melainkan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang beramal saleh dan yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan yang berpesan-pesan dengan kesabaran. Qala Allah Subhanahu wa taala fil Qur'anil Majid A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah maka gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah yakni Al-Quran maka meningkatlah iman mereka dan hanya kepada Tuhannya mereka berserah. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu ialah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah. Sesiapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia sayang kepadaku, dan sesiapa yang sayang kepadaku dia akan bersama-sama denganku di dalam syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nak tanya satu soalan. Nak saya nyanyi ke nak ceramah?
Tahu jemput penyanyi kan. Kalau nak nyanyi hari ni suara memang tak cantik lah. Yang ringan-ringan boleh insyaAllah lah. Baik, Alhamdulillah. Sama sekali terima kasih kepada pengurusi majlis, kepada Tuan Haji Saiful. Subhanallah, beliau berusaha beberapa hari yang lalu untuk mendapatkan saya. Jadi Alhamdulillah dapatlah kita bertemu hari ini, berkongsi-kongsi pengalaman, kongsi ilmu, insyaAllah. Bukan datang nak mengajar ni tuan-tuan, saya bukan ustaz. Baru nak start jadi ustaz, itu pun tak tahu bila nak start ni. Tak habis-habis lagi saya mengajar, belajar. Yang saya mengajar hari ini adalah Quran. Mengaji kitab masih lagi belum khatam lagi, masih lagi belajar di pondok saya di Raub, Pahang. Alhamdulillah. Jadi terima kasih kepada surau pengurusi surau Cordoba, seluruh ahli jawatan kuasanya, abang imam, abang Bilal, abang Siap yang berkhidmat kepada masjid ini. Subhanallah. Dan kepada semua sekali hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mari kita sama-sama yang pertama dan selama-lamanya kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kurnia hidayah daripada Allah. Rahmat kasih sayang ini di antara bukti ataupun di antara tanda Allah sayang kepada kita. Allah letakkan kita ni di tempat yang paling Allah suka. Seperti Nabi kata, ahabbul biladi illallah masajiduha. Tempat yang paling Allah suka adalah di rumah-rumah Allah. Wa abghadul biladi illallah aswaquha. Tempat yang paling Allah tak suka adalah di pasar-pasar. Di mana pasar-pasar ni dimaksudkan tu tempat yang selalu kita lupakan Allah. Tempat selalu kita menggunakan hawa nafsu kita untuk menjalankan kehidupan kita ketika itu. Pergi shopping, pergi uptown, pergi berhibur, kan? Pergi kedai mama, nak tengok pula World Cup dekat skrin besar tu, kan? Ini satu perkara yang Allah tak suka. Kerana apa? Kerana tempat-tempat yang begitu kita akan sentiasa lupakan Allah. Dan kita hidup takut dah hidup dalam kelalaian. Masya Allah. Jadi bila Allah letakkan kita di tempat yang paling Allah suka, kita sebagai hamba Allah yang beriman, satu perkara yang Nabi ajarkan kepada kita adalah bersyukur. Bersyukur bukan hanya di mulut, tapi bersyukur ikhlaskan juga di dalam hati bahawasanya semuanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang Allah bagi hari ini semua daripada Allah. Dan tuan-tuan datang ke masjid ni semua pilihan Allah, bukan kerana hijab ada ni. Nak dengar hijab nyanyi ke apa tahu. Itu yang kedua. Yang pertamanya atas pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ikhlaskan di dalam hati bahawasanya segala-gala nikmat yang dapat kita dapat hari ini adalah semuanya daripada Allah. Waimah dengan nikmat itu, nikmat yang kita suka dan juga nikmat yang kita tak suka. Ada nikmat tak suka, nikmat kita suka biasalah. Kan, dapat duit kita suka. Kejap lagi lepas ceramah ni ada makan lah. Ada makan, kita suka tak? Suka. Save budget kita. Awak cakap dengan isteri tak payah makan, tak payah masak malam ni. Kita pergi masjid dia, kita pergi surau Cordoba, jadi hari ni makan free. Save budget tu kan? Kita suka, kita cakap apa? Alhamdulillah. Tapi jangan lupa, ketika kita menerima nikmat yang kita tidak suka, apa nikmat yang kita tak suka? Sakit. Ada orang suka sakit, tak ada orang suka sakit. Tapi kenapa Allah bagi kita sakit? Kerana ini semua kehendak Allah. Ya, dalam Allah kata dalam Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Apa saja yang Allah ciptakan untuk kita bukanlah perkara yang sia-sia.
termasuklah sakit itu tadi. Semuanya daripada Allah. Allah tak sayang kita ke? Tanda kadang-kadang tu Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada hamba-Nya yang beriman tidak seperti apa yang kita fikirkan. Ya, sakit tanda apa? Nabi kata apa? Ma yusibul mu'minu min wasabi wala nasabi wala hammi wala hazani wala ghammi wala adha hatta syauqahu yushaquha illa kafara Allah biha min khataya. Tidaklah ditimpa seorang yang beriman itu berasa sakit, berasa penat, khawatir dalam fikiran, berasa sedih, berasa hiba kerana sesuatu yang menimpa dirinya, rasa kegelisahan hati atau sesuatu yang memedihkan sehingga merasakan duri yang menusuk, melainkan dihapuskan dosa-dosa. Tuan-tuan, apakah rezeki ataupun nikmat yang Allah bagi kepada kita yang besar? Di antara yang besar Allah nak bagi apa dia, tuan-tuan? Allah nak ampunkan dosa kita. Kerana apa? Kerana mati tak nak bawa balik dosa. Itu sebenarnya matlamat kita, hidup kita ni. Yang banyak ada perkara yang Allah jadikan sesuatu itu kadang-kadang di luar jangkaan kita, kita pun tak faham. Allah jadikan bulan Ramadan untuk umat akhir zaman, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan orang fikir tak kenapa Allah hadirkan Ramadan tu kepada kita? Umat lain tak dapat. Umat Adam, Nabi Adam sampai dan umat Nabi Isa alaihi salam dah dapat pula Ramadan. Ramadan ni untuk siapa? Untuk kita je. Kenapa gagal? Allah nak ampunkan dosa. Bulan Ramadan itu sini adalah bulan pengampunan, bulan pengampunan dosa. Ya, orang nak pergi haji, nak pergi umrah. Ya, kerana apa? Kerana nak Allah ampunkan dosa. Ya, tapi hari ini kita doa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir lana dzunubana, ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku kedua, ampunlah kedua dosa kedua itu apa aku? Allahumma apni astaghfirullahaladzim. Kita hari-hari kita istighfar mengharapkan apa? Allah ampunkan dosa kita. Kan sehingga Allah kata dalam Al-Quran, wa ma kana Allah li'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak sekali-kali mengazab kamu ketika Muhammad ada di antara kamu, dan Allah tidak sekali-kali mengazab kamu ketika kamu sedang istighfar. Jadi istighfar bahawa Allah ampunkan dosa. Jadi caranya Allah nak ampunkan dosa kita bagaimana? Allah bagi kita sakit semata-mata untuk kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan sedar diri kita bahawasanya Allah sedang memerhatikan aku. Ini rahmat, tuan-tuan. Allah bagi kita ujian, maknanya kita ni dalam perhatian Allah. Lain kalau Allah tak bagi kita ujian, kita tidak dalam perhatian Allah. Allah bagi apa saja yang dia nak. Itu yang disebut istiraj. Allah bagi segala nikmat yang kita suka, kekayaan, kemewahan. Hidup dia senang, gitu tak? Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga kan satu ketika ni menjadi sombong. Ini bukan rahmat. Rahmat ialah tanda kasih sayang Allah kepada hamba-Nya yang beriman. Ketika bila? Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa sahaja ujian yang kita terima, kita kembali kepada Allah. Semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak dapatkan keyakinan inilah yang paling penting dalam hidup kita. Jadi apa perlu kita buat? Allah dah sediakan kita hari ini, subhanallah, asbab daripada penghormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. 124,000 para sahabat radhiyallahu taala ajma'in bertebaran satu dunia. Hari ini kita dapat Islam percuma je, betul? Dapat Islam kita. Dan Islam ini Allah bagi apa? Allah bagi iman package-nya. Macam kita sewa bilik hotel, kan?
Dia sewa bilik hotel pergi Pulau Pinang ke Kuala Lumpur ke, kita nak tidur semalam 2 malam. Harga bilik 350 bersama pakejnya apa? Sarapan pagi. Betul. Ini biasa ni. Ya, jadi Allah bagi kita Islam, Allah bagi pakej. Apa dia? Iman. Tapi siang-siang Allah apa ni Nabi bagi tahu, iman yang ada pada kamu sejak azali sifatnya berbolak-balik. Dan iman ini harus diusahakan. Ini perkara yang paling penting untuk, Masya Allah, memahami tentang akidah Islam ini. Benda yang kita tidak nampak, syurga neraka itu tak nampak. Itu di dalam golongan apa yang dikatakan akidah. Di kalangan akidah, ilmu akidah. Apa dia ilmu akidah? Tauhid. Syurga neraka itu dia nampak, iman tak nampak. Dan punca segala perkara yang berlaku hari ini di sekitar kita, cuma sebabnya daripada sumbernya adalah iman. Semua kemungkaran, perkara yang mungkar berlaku hari ini, sumbernya adalah daripada iman. Masalah iman. Kenapa? Kita pentingnya iman ini untuk kita membezakan di dunia ini apakah benda yang perlu, apakah benda yang penting. Kita kena pandai nak membahagikan berdasarkan kepada iman itu tadi. Kalau kita tak ada iman, kita sembrono je, kita menjalani kehidupan kita suka hati kita dia mengikut hawa nafsu. Dan Allah SWT. Apakah benda yang perlu, apakah benda penting. Ini bukan nak mengajar tuan-tuan, saya nak kongsi pada tuan-tuan. Saya mengaji pondok bertahun. Dapatlah ilmu sedikit dan diamanahkan oleh tuan guru saya, kena sebarkan ilmu ni, dikongsikan kepada orang. Apakah benda yang perlu, apakah benda yang penting. Okey, ingat tuan-tuan, perlu benda tu kita nampak tapi kita tak bawa. Penting benda tu kita tak nampak tapi kita bawa. Saya bagi satu contoh. Bismillah. Di dalam rahim seorang ibu ada seorang bayi. Kan? Bayi yang dah lengkap dah masuk roh, dah hidup dia, berdendang dia kat dalam. Dalam masa yang sama, dalam rahim itu ada air ketuban, ada tali pusat, dan uri. Maknanya ada 4 perkara dalam rahim ibu: bayi, air ketuban, tali pusat, dan uri. Dapat tak tuan-tuan membezakan apakah yang perlu dan apakah yang penting? Kan? Nak bagi fikir sikit. Saya bercakap penat. Saya suka macam ni, menanya soalan supaya tuan-tuan ada interaksi dengan jemaah. Jawab dalam hati je. Dan apa yang benda yang perlu, apa benda yang penting. Ingat, benda yang perlu kita nampak tapi kita tak bawa. Benda yang penting kita tak nampak tapi kita bawa. Dalam kes bayi ni, apa benda yang penting? Air ketuban perlu ke penting ketika dalam perut ibu? Perlu ke penting? Maknanya dia perlu, dia nampak tapi dia tak bawa. Bila bayi ni keluar, dia tak bawa dalam hidup dia. Dia melempah itu api. Jururawat pun cuci, dia bersih kata. Jadi air ketuban ni perlu ke penting dalam perut? Perlu ke penting? Penting ni kita bawa. Maknanya perlu dalam perut. Perlu. Bila keluar, bayi ni tak bawa dalam hidup dia. Tali pusat perlu. Tali pusat perlu. Uri perlu ke penting? Perlu. Uri ini diperlukan dalam perut ibu untuk menyimpan makanan. Melalui makanan ini disampaikan kepada bayi melalui tali pusat. Kan? Jadi uri ini perlu ketika dalam rahim itu. Tapi bila keluar dia bawa tak?
Dia tak bawa dalam hidup dia. Ada mak bapak pula dia tanam uri tu, taruh pensel, taruh kertas tu ni. Betul lah, ada lagi amalan tu. Tak payah buat lah benda tu. Harap-harap ni banyak anak ni pandai belajar. Dia senang kan? Apa yang penting? Yang penting tu bayi tu. Kerana dia akan keluar, dia akan hidup dalam dunia ni. Tangan dia penting, kepala dia penting, telinga, mata, hidung, kaki penting. Seandainya bayi ni kalau keluar, tak adalah tangan. Boleh ke dia minta dengan Tuhan, ya Allah, masukkan aku dalam rahim aku, ibu aku balik, aku nak buat tangan lagi, boleh tak? Tak boleh. Dia keluar memang sebagai OQ. Anaknya tidak sempurna, tak ada tangan, tak ada kaki. Betul lah tuan-tuan. Dekat dunia ni tuan-tuan, apa benda yang perlu, apa benda yang penting yang kita hadapi hari-hari. Ya, melalui iman, nak mengusahakan iman kita ni, kita kena tahu supaya betul caranya, kaedahnya untuk kita mengusahakan iman kita. Kita tidak tersalah langkah, kita tidak terbuang masa hidup kita ni salah mengusahakan sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Makan minum perlu ke penting? Makan minum perlu. Bawa mati dah dalam kubur. Ada ke mak dalam kubur makan minum lagi? Tak ada dah. Jadi dia perlu je kat dunia. Pakaian perlu. Besok kita balikkan kapannya. Rumah perlu. Kenderaan perlu. Jadi hanya perlu je, cukuplah sekadar apa yang kita ada. Kan? Janganlah terlebih-lebih pula nak mengusahakan sehingga kan kita lupa perkara yang penting. Itulah maksudnya benda yang perlu dan penting ni. Rumah perlu je, rumah tak bawa mati besok. Kan? Isteri, suami, anak-anak perlu ke penting? Perlu je. Kita mati besok, bini kita balik, suami kita balik. Kan? Saya silap belum lagi tanam merah lagi, kahwin lagi tu dah. Kan? Jadi benda tu semua perlu. Apa yang penting? Yang kita akan bawa mati. Iman. Imanlah yang penting. Kerana iman ini perlu kita nak bawa balik, kerana soalan-soalan yang bakal disoal, ditanya oleh muka dan ngangkir adalah berkaitan dengan iman. Kalau kita tidak bawa balik iman yang harus kita usahakan dekat dunia ni, pastikan boleh kita nak menjawab soalan ni, ma'rabuka. Sebelum daripada soalan tu, satu figura akan hadir depan kita. Setelah orang hidup ni semua dah balik, kita dalam kubur lah. Allah masukkan roh kita daripada kepala sampai ke pinggang, duduk kita kat liang lahat. Lepas tu hadirlah satu figura. Lalu malaikat tanya, kau kenal tak siapa ni? Kau kenal tak makhluk ni? Ni siapa ni figura ni? Siapa dia tuan-tuan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita dekat dunia ni tidak mengamalkan sunnah Nabi, tidak ikut cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam mana kita nak kenal Nabi? Kata rindu-rindu, kan? Tapi tak pernah pun kita nak mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kisah-kisah sirah Nabi pun kita buat tak tahu je. Macam mana kita nak kenal dia? Selamat kita kenal, ya inilah Nabi aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat kita tetap, tak payah nak soal marah buka marah Nabi bukan, semua tak payah. Kenal kita kepada Nabi, selamat kita. Subhanallah. Jadi iman ini mainkan peranan yang penting dalam hidup kita. Ini yang harus bersungguh-sungguh nak kita nak usahakan. Kan, bukan nak kata usahakan duit ni tak penting, usahakan iman ni je penting. Tak, bukan gitu. Priority, keutamaan, mana kita nak usahakan duit. Usahakan duit penting,
Kalau kita hidup dekat dunia, transaksinya adalah duit. Nak bayar iuran sekolah anak, pakai duit. Nak isi minyak, motor kereta, nak letak ke masjid, nak pergi kerja, pakai duit. Tak adalah kita pergi ke petrol pump. Kan, saya ada beras 5 kilo. Boleh ke tukar dengan 5 liter budi 95? Boleh tak? Tak boleh lah. Sekarang ni semua pakai duit. Tak ada button track lagi lah kan. Mamdam kan. Subhanallah. Semua pakai duit. Jadi mengusahakan duit itu perintah Allah itu penting. Usahakan iman. Usahakan iman lagi penting. Kenapa? Syarat pertama nak masuk syurga adalah iman. Untuk kita mengetahui perkara-perkara yang lain semuanya berdasar kepada iman. Iman ni yang nampak benda yang tak nampak tu. Syurga neraka mana? Iman. Dosa, pahala, baik, jahat, Allah tu sendiri. Subhanallah. Ini yang penting. Jadi kita nak membina iman kita supaya kita jadi orang yang beriman, seperti Allah selalu panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan manja Allah SWT kepada orang yang beriman. Allah sayang ni, manja, ya Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sayangnya Allah kat kita. Allah SWT supaya kita menjadi orang yang beriman, yang mengusahakan iman itu tadi, mentaati perintah Allah dan Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasuli, wahai orang yang beriman, tetapkan iman kamu kepada Allah dan Rasul untuk menjadi orang yang beriman. Apabila seorang ini beriman, subhanallah, dia jagalah syariat dia. Di dalam dia mengusahakan duit dia tahu halal haram, betul tak? Dia tahu halal haram. Ini tak betul ni. Ini rasuah ni. Ini orang beriman yang fikir. Tetapi orang Islam ada iman tapi dia tak usahakan iman dia. Iman dia lemah. Sila-sila imannya mudah. Seperti Nabi kata, iman sifat berulang balik. Dia akan cepat lusuh seperti pakaian. Hari-hari tukar pakaian apa? Pasal pakaian tu kotor, lusuh, betul kan? Jadi maknanya dalam iman, dalam mengusahakan iman ini harus kita perbaharui iman kita hari-hari. Dan untuk menentukan sama ada kita ini masih lagi mentaati perintah Allah ataupun tidak, mentaati perintah Rasul ataupun tidak. Ini perkara yang penting. Dan daripada iman inilah, ya Allah, jadi ni dapat datang masjid ni sebab daripada iman. Innamal mu'minuna alladhina idza innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wa bil yaumil akhir wa aqamas salat wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Hanya Allah kata, hanya lah orang yang mengimarahkan masjid ni, orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Dia mendirikan solat, dia membayar zakat, dia tidak takut kepada yang lain, melainkan dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang beriman. Jadi iman yang ada ni, dia tak ada full stop. Mengusahakan iman ni dah cukup dah, aku dah pergi masjid. Dah cukup lah, aku tak perlulah nak mengusahakan iman aku lagi. Dah cukup lah tu apa yang aku pergi pulang masjid. Dah kan? Dah, iman ini dia ada matlamat. Mengusahakan iman seperti juga mengusahakan duit. Duit kita usahakan ada matlamat tak tuan-tuan? Ada orang simpan duit untuk apa? Nak renovate rumah. Rumah kecil ni ada rezeki lebih ni, tambahlah dapur sikit. Kan? Ada pula hamba Allah, rumah dah sempurna dah. Kita pula nak di-upgrade. Yalah. Nah, upgrade kita lah, itulah, ini Allahumma salli ala Muhammad. Kan? Nak simpan untuk masa tua, besok tak menyusahkan anak-anak. Itu matlamat dia. Iman ada tak matlamat?
Iman ada matlamat, tuan-tuan. Iman ada matlamatnya. Kita mengusahakan iman dengan mentaati perintah Allah dan Rasul. Untuk apa? Untuk menjadi orang yang bertakwa. Iman bila dengan takwa. Takwa ni takut. Iman ini harus dijelaskan melalui mulut. Kan? Subhanallah, diyakinkan di dalam hati dan diterjemahkan melalui perbuatan yang kita ni orang yang beriman. Ini di antara buktinya datang ke masjid, tapi dia tak berhenti kat situ. Sehinggalah kita menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini dia berhati-hati di dalam hidup dia. Ya, dia berhati-hati dalam diri dia. Subhanallah. Kerana apa? Kerana dia takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai juga orang yang beriman tapi dia tak takut dengan Allah. Buat dosa lagi, buat maksiat, betul lah. Orang beriman. Orang Islam, dah, yang ramai ambil rasuah siapa, tuan-tuan? Yang ada masalah, saya buat, tuan-tuan. Pergi dakwah, pergi dekat penjara Sungai Buloh, pergi Kajang. Saya buat. Majoriti dalam penjara itu siapa? Orang Melayu. Bukan tak ada iman, ada iman. Tapi tak usahakan iman. Iman dia dalam keadaan lemah, sila tak ada iman. Hati yang menjuruskan dia melakukan maksiat. Ya. Rasuah. Itu paling mudah lah nak cakap lah. Siapa yang ambil rasuah hari ni? Orang Melayu. Bukan dia tak ada iman, dia ada iman. Dia tahu halal, haram, dosa, pahala, syurga. Dia tahu. Bukan dia tak tahu. Tapi tak mengusahakan imannya bersungguh-sungguh hingga menjadi orang yang bertakwa, yang sentiasa berhati-hati dalam hidup dia. Dan dia berhati, orang yang bertakwa ni dia berhati-hati dalam dia. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, kan, bertakwalah kamu, mengusahakan iman kamu sehingga kamu jadi mentakwa. Apa sifat dia? Berhati-hati. Dia melihat, memerhatikan apa yang telah disediakan untuk dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat esok. Nah, ini orang yang beriman. Orang yang beriman dan orang yang bertakwa, mengusahakan iman sehingga dia menjadi bertakwa, takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hanya sekadar kita ada iman itu belum cukup lagi. Sebab jangan hentikan pengusahaan iman kita sehingga kita jadi takwa. Selagi tak dapat takwa, jangan berhenti usahakan iman kita. Kan? Jadi kena cek lah iman ni. Maknanya kena cek iman kita okey tak duit. Duit kita cek lah. Duit kita cek lah, tuan-tuan. Cek. Saya dulu cek lah duit. Pakai apa? Maybank to you. Tengok duit. Daripada kereta Honda nak beli BMW. BMW sekian-sekian banyak duit dia kan. Down payment dia macam ni pula. Betul kan? Kita cek duit. Alah mak, tak cukup duit. Kita tahu bila tak cukup duit, kita usaha lagi. Betul kan? Jadi itulah dia pentingnya periksakan iman ini. Bila kita rasakan kita belum sampai ke tahap takwa ni, kita akan usahakan lagi dan lagi dan lagi. Iman kita cek tak? Duit memanglah kita cek. Pasal itu kita rasakan benda tu penting. Tapi duit ini hanya perlu saja dekat dunia. Tunggulah kita menjadi orang yang beriman bertakwa, baru duit ini akan dijadikan benda yang penting. Sekarang ini benda tu perlu je. Boleh faham tak saya cakap? Duit ni benda perlu je. Itu yang kita usahakan gila-gila tu. Tak cukup hari, tak cukup masa. Kadang terlepas nak pergi masjid. Masjid ilmu pun tak kira. Majlis ilmu kita rasa tak penting. Padahal sibuk usahakan benda yang hanya perlu saja duit. Pasal kesedaran itu tidak ada. Sedangkan duit itu perlu je. Yang pentingnya pengusahaan iman itu yang penting. So macam mana kita nak cek iman kita, tuan-tuan? Duit kita tahulah cek kan, pakai Maybank to you, CIMB Klik. Kita tengok duit kita jumlah. Lama duit aku baik ah. Kan? Ini boleh upgrade kereta ni, boleh beli motor besar ni. Dah, boleh pergi cuti kan? Duit kita dah sampai target dah ni. Kita pergi umrah. Tahun depan boleh pergi haji ni.
Iman kita cek ke tak? Iman nak cek macam mana? Dalam Quran tuan-tuan, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman itu apabila dia mendengar nama Allah disebut, gemetar hatinya tuan-tuan. Cuba cek hati kita. Kan? Kita duduk lepak kedai mamak ke tengok World Cup. Tiba-tiba surah Cordoba pula lawangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nama Allah disebut. Macam mana hati? Gemetar lah ke kita tengok terus World Cup tu? Hari-hari ada alah lagi setengah jam. Zuhur apa dah, asar apa, Isyak lama panjang. Kan lagi lah semayang dah. Kita mendahulukan siapa? Ini masalah ni, orang yang beriman bertakwa ini akan fikirkan Allah yang utama. Ya, cek iman. Ya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Apabila dia mendengar ayat-ayat Allah dibaca, ayat Quran, tak kira lah kita kat kedai mamak ke, kita dekat mana pun dengar satu orang ataupun masjid ke baca ayat Quran, macam mana hati kita rasa tuan-tuan? Meningkat tak iman? Dia buat saja, buat tak tahu, jangan aneh ini iman. Lepas tu dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, maka berjayalah orang yang beriman. Allah kata, apa tanda dia? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Solat dia khusyuk. Gila-gila gini, kita rasa kita orang beriman tuan-tuan tak? Ini di antara perkara yang saya utamakan ketika saya berubah dulu tuan-tuan, masuk ngaji pondok. Inilah ilmu yang saya belajar. Nak cek iman, bukan cek duit dah. Puas dah dulu cek duit. Tak jadi apa pun dalam hidup. Sibuk dengan duit sehingga kita sibuk nak ke perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak faham duit ini hanya keperluan saja. Ya. Sebab di dalam mencari duit ni, mencari rezeki ni tuan-tuan, memang itu perintah Allah, tapi adakah itu yang utamanya? Sehingga Allah kata apa? Dalam mencari rezeki ni Allah kata apa dalam Al-Quran? Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizki. Allah yang menciptakan bumi ini untuk kemudahan kamu, maka berjalan-jalanlah kamu di sepelusuk muka bumi ini di dalam mencari rezeki. Dalam mencari rezeki Allah kata jalan je, tenang-tenang, relax. Tetapi untuk akhirat Allah kata apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, berkejarlah kamu, bersegeralah kamu. Untuk apa? Untuk mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga syurga Allah yang bidang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang yang bertakwa. Di dalam akhirat punya hal kita kena segera dan jangan tangguh-tangguh. Hari-hari bertaubat, minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan perkara apa saja yang bukan hanya dapat pahala, tapi Allah ampunkan dosa. Subhanallah. Dan subhanallah. Jadi alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kita nak cek iman yang kita usahakan hari ni okey tak? Yang hari-hari datang masjid dulu, duduk dalam majlis ilmu, kan? Kita baik dengan orang, kita sedekah. Kita nak cek juga tahap mana iman kita. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita cek dengan solat kita khusyuk tak? Ataupun ulama bagi tahu memang khusyuk ni payahlah nak dapat. Kita ni siapa nak dapat khusyuk? Bukan hanya macam para sahabat tuan-tuan. Dia ada dalih, dia ada apa?
dada hailah ada sikit. Subhanallah. Orang yang tak dapat khusyuk dalam solat tak apa, janji dia ada usaha untuk dapatkan khusyuk. Ni faham. Ini kena faham betul-betul. Usaha ni apa? Usaha untuk dapatkan khusyuk ni apa? Belajar ilmu dia. Apakah ilmu ni nak belajar? Memahami apa khusyuk tu. Khusyuk ni apa? Khusyuk ni apa, tuan-tuan? Ini yang saya belajar, saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Kalau ikut bahasa pondok panjang, tapi kita guna bahasa saya je, bahasa yang mudah, supaya kita ni dapat mengusahakan untuk mendapat khusyuk. Pertama sekali, apa makna khusyuk? Khusyuk ni tuan-tuan, saya bagi bahasa paling mudah, asas. Kalau tuan-tuan nak belajar advance lagi, nak faham lagi tu, kena cari guru belajar. Apa khusyuk? Khusyuk ni sedar, aware kan, sedar atas 3 perkara. Dia pegang ni betul tuan-tuan, 3 perkara. Nak dapat khusyuk ni kena sedar atas 3 perkara. Perkara apa? Yang pertama, sedar ketika kita solat tu, kita tahu siapa kita sembah. Siapa yang kita sembah? Sedar kita siapa yang kita sembah. Kita sembah siapa? Allah. Kita kenal Allah tak? Maknanya kalau kita tak kenal Allah ketika kita sembah siapa? Memang kita sembah Allah, tapi kita kenal Allah tak? Tak kenal, kena belajar. Ini maksud dia tu. Berusaha untuk mendapat khusyuk dengan belajar mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam apa nak kenal Allah? Ilmu tauhid tu jangan lupa. Kena belajar. Kalau tidak sia-sia, maka celakalah orang yang bersolat. Celaka ni apa? Dia tak kenal Allah. Ya, jadi belajar, cari guru, belajar. Ataupun anjurkan kepada surah Cordoba ni, ambil seorang guru, ustaz yang boleh belajar kitab-kitab tauhid. Apa kitab-kitab tauhid? Misbahul Munir, boleh Faridah Farid, subhanallah. Itu semua kitab-kitab tauhid. Belajar. Hadir kalau ada je berkaitan ilmu yang berkaitan dengan tauhid untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, datang. Kalau tidak sia-sia, kenal Allah, kena kenal Allah tuan-tuan. Dan daripada kita kenal Allah itu, kita faham akan maksud hidup kita. Dan hari ini nak cerita pasal bab 20 ni kan. Sifat 20 panjang. Kan tapi itu bagi yang asas-asas saja. Sedar Allah ni Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja je dah apa dah. Sifat uluhiyah ada kat situ. Sifat ubudiyah, rububiyah. Kan? Maha berkuasanya Allah ni rububiyah. Dia yang hanya berhak disembah. Ubudiyah. Penghambaan kita kepada Allah SWT yang tidak memiliki apa-apa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia ni semata untuk beribadat kepada aku. Kan? Ibadat ini apa dia? Dalam bahasa Arab, bahasa Melayunya hamba. Jadi keseluruhan hidup kita ni, pengabdian hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lebih faham lagi, kita kaitkan dengan cerita Isra wal Mi'raj. Nah, Isra wal Mi'raj apakah iktibar yang kita boleh ambil dari peristiwa itu tuan-tuan? Bukan secara percuma je Allah hadirkan peristiwa tu, lepas tu ambil gitu je, kita pun tak ambil iktibar, rugi kita. Kerana ianya berlaku kepada kekasih hati kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita jadikan, ambil pengajaran untuk dibawakan dalam hidup kita, nak memahami apa maksud hidup kita. Tak dikaitkan dengan surah Az-Zariyat ayat apa tadi? Ayat 56. Tidaklah aku jadi jin dan manusia ni semata untuk beribadat kepada aku. Jadi peristiwa Isra wal Mi'raj ni nak menjelaskan tentang ayat itu tadi. Dan bukan cerita ke semua, tapi hujung daripada cerita apa dia punya intipati dia tuan-tuan. Ketika Nabi SAW
dimi'rajkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Jumpa Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah keluarkan satu perintah. Apa dia? Yang menjadi hadiah solat. Tapi ramai orang lupa berapa waktu. Pada mula tu perintah solat tu berapa waktu tuan-tuan? 50 dah. Tapi kita ambil tak pengajaran 50 ni tuan-tuan? Saya ni dulu anak imam pun tak ambil juga. Bawa tahu, tak tahu. Pasal sibuk cari dunia. Sampai intipati daripada peristiwa Isra wal Mi'raj, bertemu dengan Allah, Nabi bertemu dengan Allah, dapat solat awalnya 50 waktu. Kenapa 50 waktu? Pernah tak kita tanya? Sibuk hari ini dengan 5 waktu, itu pun ramai yang tak lepas. Pasal tak ambil pengajaran. Tak faham maksud hidup. Kita ni nak jadi hamba kepada Allah SWT. Bila hamba ni dia tak boleh nak cakap, tak boleh nak perintah, tak boleh buat apa saja. Semua taat dia apa yang diturunkan oleh Allah SWT. Kita ikut dia Allah. Subhanallah. Kan? Termasuklah tu perintah solat 50 waktu. 50 waktu dibahagikan dengan 24 jam. Berapa minit sekali masuk waktu solat? Oh, kira tak? 50 waktu. Kalau jadilah 50 waktu, dibahagikan dengan 24 jam. 28 minit tuan-tuan. 28 minit masuk waktu solat. 28 minit masuk waktu solat. 28 minit apa benda yang kita boleh buat? Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Apa benda yang kita boleh buat? Tadi solat maghrib je berapa minit dah? Imam angkat takbiratul ihram ni, Allahu akbar. Lepas tu bacalah doa iftitah, baca Fatihah, surah pun tak panjang. Wailul likulli lumazatil lumazah. Imam baca dia kan. Tak panjang surah tu. Rakaat kedua kuliah tadi, iza jaa nasrullahi wal fath, tak panjang juga. Rakaat ketiga terus sujud, lepas tu bagi salam. Berapa minit tu solat jemaah tu? 10 minit. Setuju semua 10 minit. 10 minit. Lepas tu ada wirid pula, la ilaha illallah wa la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Allahumma antas salam. Lepas tu baca Fatihah, lepas tu baca ayat kursi, lepas tu subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, lepas tu baca doa. Habis je doa, amin ya rabbal alamin. Berapa minit tu wirid tu? 10 minit lagi. Tadi solat jemaah 10 minit, wirid 10 minit, 20 minit, ada 8 minit, boleh buat apa? Kenapa? Perut lapar, balik biar kat motor, start motor, sampai kat rumah, mati kat motor. Allahu akbar, Allahu akbar, kena patah balik pula pergi masjid. Sempat tak makan ji? Sempat makan. Ni logik akal, kan? Tak sempat makan. Kalau makan pun tak sempat, boleh berkebun dia. Nak tanam pisang, tanam ubi, nak perun kelapa sawit, boleh tak kan? Kalau berkebun pun tak sempat, boleh kerja. Boleh tengok World Cup tak? Sempat tak tengok World Cup? Boleh tengok live TikTok, live Facebook. Boleh tuan, apa Allah nak bagi tahu? Tuan, saya nak kongsi je ni. Apa Allah nak bagi tahu kita? Allah nak bagi tahu, aku buat kau ni untuk aku. Ini benda yang perlu penting tu tadi. Aku buat kau ni untuk aku, tidak, bukan untuk selain daripada aku. Apa saja pun kau ni untuk aku. Tak boleh buat apa kita. Nah, tapi hari ni apabila Nabi Musa AS bertemulah, Nabi turun jumpa Nabi Musa AS. Lalu pun Nabi Musa pun tanya, Muhammad, kau jumpa Allah tadi kan? Kau dapat apa? Dapat solat. Dia tahu aku. Berapa waktu? 50 waktu. 50 waktu. Nabi Musa ni lebih tua umurnya dengan Nabi Muhammad SAW. Tahu kan? Dia dulu menjadi Rasul. Itu sebab dia dah standby dah soalan tu. Pasal dia pernah kena dulu.
Bila dia tengok 50 waktu, mampu ke umat kau Muhammad? Tak mampu umat kau. Kan, dengan sibuk hal dunianya. Di antara keperluan dengan kepentingan pun, Masya Allah, dicacah marbah matlamat menghalalkan cara, sibuk dengan mencari duitnya, subhanallah. Sibuk berpolitik, kuasa tak habis-habis, subhanallah. Tak mampu umat kau Muhammad. Aku pernah buat dengan Bani Israel. Bani Israel tak mampu. Bebek kau minta diskaun. Nanti ustaz diskaun tu. Turun naik. Akhirnya dapat 5. Dan kita pun dapatlah benda tu. Kita pun salah faham. Kita rasakan itulah 5 waktu, itulah ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lupa akan 50 waktu nak menyatakan sebenarnya keseluruhan hidup kita ini adalah ibadat. Waimah kita minum air. Ni selalu tak mesti saya bagi benda yang sama je tuan-tuan. Benda kecil. Orang tak nampak kadang. Waimah minum air. Minum air ni ada nilai ibadat. Maknanya apa? Allah bagi pahala, Allah ampunkan dosa tuan-tuan. Minum air dapat pahala. Dan Allah ampunkan dosa. Kerana apa? Mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita minum air di dalam kelalaian. Apa makna lalai? Ini nak faham. Apa makna lalai? Kita buat sesuatu, kita tidak ingat pada Allah. Kita minum air, kita tak ingat pada Allah. Kita nak mati, kita tak ingat pada Allah. Mati dalam kelalaian, minum dalam kelalaian. Tak ada apa-apa. Jadi, nak jadikan minum air kita ini sebagai ibadat, apa caranya? Caranya mengikut sunnah Nabi. Kalau tidak, serupalah kita minum air macam orang kapiak minum air. Orang kapiak minum air, minum. Pasal dia manusia minum, kita minum, dia makan, kita makan, dia tidur, kita tidur. Dia tidur atas tilam, kita tidur atas tilam. Dia naik kereta, kita bawa kereta agak. Sama. Apa berbezakan kafir dengan Islam? Ibadat tu yang bezakan. Jadi bagaimana keseluruhannya kita nak dijadikan ibadat? Kita ada 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan apa ni, aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku naik saksi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi taatnya kita perintah Allah atas Allah ni maha kuasa, maha segala-galanya, tidak siapa yang berhak yang disembah melainkan Allah. Jadi sembah Allah ini mengikut cara apa? Mengikut cara Muhammadur Rasulullah. Kan masuklah minum air. Macam mana Nabi ajar kita minum air? Benda ni kecil tuan-tuan, dia nampak. Tapi besar di sisi Allah SWT. Kerana kita dapat membezakan di antara yang kafir dan yang Islam. Dan dikira sebagai ibadat. Keseluruhan hidup kita ni ibadat. Dapat pahala, Allah ampunkan dosa. Dah. Qul in kuntum, katalah Muhammad kepada seluruh umatmu, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul Muhammad, kau cakap dengan seluruh umat kau, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu sayang kepada Allah, ikut aku Nabi kata. Sungguhnya Allah akan mengampunkan, Allah akan sayang kepada kamu dan Allah akan ampunkan dosa kamu. Subhanallah. Jadi inilah kelebihannya, dia kelebihan sunnah. Untuk merealisasikan bahawasanya kita ni untuk Allah. Supaya hidup kita tidak di dalam kelalaian. Subhanallah. Kita sentiasa bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa saja yang kita fikirkan di atas ujian yang kita terima hari ini, sedar kita semuanya daripada Allah. Tidaklah kita menyalahkan takdir. Balik-balik aku, kenapa ya Allah kau bagi aku ni ya Allah? Ni masalah. Balik-balik aku. Minggu lepas dalam aksiden 2,000 kena bayar. Hari ni lagi pula anak buat hal buat liar, ada macam-macam. Kan? Kerana penyerahan diri kita ini tidak kepada Allah. Ini pentingnya fardu ain yang kita kena belajar. Kan? Nak mengenal Allah, ilmu tauhid, ilmu fiqh, cara-cara nak melakukan ibadat ini. Itulah dia. Fiqh, ilmu fiqh dan tasawuf yang berkaitan dengan hati.
Ini di antara kelebihan ilmu yang ada dalam agama Islam ini, iaitu ilmu yang berkaitan dengan hati, iaitu tasawuf. Wajib bagi setiap mukhalaf, fardu ain. 3 ni wajib. Kalau kita tak lepas ni tuan-tuan, Allah, tak lepas kita itu. Pasal apa? Pasal kita hari ni kalau kita solat pun kita ikut siapa solat? Sedangkan Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembayanglah kamu seperti kamu melihat aku sembayang. Bagaimana Nabi yang takbir? Tangan Nabi di mana? Kan? Lepas tu Nabi berkiam, di mana tangan Nabi? 2 tangan Nabi. Lepas tu bagaimana Nabi baca Fatihah? Hari ni pernah cek tak Fatihah tuan-tuan? Imam bacaan tadi cantik. Tapi ada tak orang datang, "Imam, tolong tasbih Fatihah saya, Imam. Betul ke tak betul Fatihah saya?" Alhamdulillah tuan-tuan, imam bagus baca Fatihah. Pernah tak kita cek? Ke malu? Fatihah ni ingat tuan-tuan, dia rukun solat. Fatihah ni rukun solat, rukun yang keempat. Maknanya rukun solat, kalau kita bacaan Fatihah ini tidak betul, maknanya tak betul lah solat kita, tak sah. Kan? Di dalam baca Al-Quran, lebih-lebih lagi Al-Quran, surah Fatihah. Dah 2 kesilapan yang sentiasa akan berlaku. Yang biasanya berlaku 2 kesilapan. Kesilapan besar. Kesilapan besar ni apa? Baca baris tak betul, makhraj huruf tak betul. Dia akan mengubah makna. Ini yang masalah. Kesilapan kecil tu tak apalah. Ada tajwid yang kita ringankan, tak apa. Allah ampunkan juga, sah lagi. Kan? Tapi kena belajar tajwid juga. Ada tajwid-tajwid, ada yang panjang pendek, yang harus kita panjangkan, yang harus kita pendekkan. Tak boleh kita selala je dah. Dia akan lari maksud, makna. Subhanallah. Pernah tak cek kan? Ya, tentu iman ni cek imam Fatihah dia. Subhanallah. Macam mana ya? Ini pentingnya segala ilmu yang hari-hari ni yang wajib bagi kita, fardu ain. Setiap mukallaf ni wajib belajar. Cari lagu. Saya ni dekat 10 tahun dah tuan-tuan. Ngaji pondok. Tak habis-habis lagi. Safinatun Najah tu okeylah. Alhamdulillah. Kita muhimmah, penawar bagi hati tu okeylah. Ni kita yang besar ni tak habis lagi. Baru masjid tak habis lagi. Subhanallah. Jadi ada usaha tu. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kena doa tuan-tuan, kena doa banyak. Ya Allah, bukalah pintu hati aku. Ya Allah, nak belajar. Ya Allah. Penting benda ni. Kalau kita tak lepas fardu ain tuan-tuan, tak lepas. Takut-takut amalan kita Allah tak terima. Allah tak pandang pun. Kerana kita duk ningu-ningu orang aja belajar. Macam mana Nabi yang kata takbir? Contoh. Macam mana Nabi baca Fatihah? 4 cara Nabi baca Fatihah. Subhanallah. Tak, saya buat street dakwah tuan-tuan. Saya buat dakwah jalanan. Saya dengan ahbab saya, kawan-kawan dia, pergi santuni anak-anak muda. Cuba baca Fatihah. Saya itu je. Saya punya anak murid ada 64 anak murid sekarang ni tuan-tuan. Anak murid dia saya paling muda sekali 72 tahun. Paling tua lah. 72 tahun mengajar. Bila dah tua ni masalah lah. Masalah apa? Nak nyebut huruf tu. Huruf istilah ha kan, huruf ha, kha dengan ra tu kadang bunyi sama je. Qaf, kaf. Macam mana nak nyebut huruf-huruf yang sifatnya apa, nipis, tebal, bagaimana? Kerana itu huruf hijaiyah tu begitu. Dia bukan macam A, B, C, D, E, F, G. Kena belajar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di dalam kita nak wakafkan nun tu mesti ada dengung. Alamin. Itu sebab kadang-kadang orang baca secara sakta. Kadang kalau dia tidak belajar baca secara sakta ni, dia wakaf dia tak betul. Rosak Fatihah. Dia baca satu nafas lah. Dia baca ayat yang kedua, ayat pertama, ayat kedua tu dia baca satu nafas. Tapi baca sakta yang patutnya dia wajib mewakafkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ini bahaya.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nak pakai nafas yang sama, wakafnya kena betul. Nutu. Subhanallah. Ini perkara-perkara yang Masya Allah kita nak usahakan iman kita, tuan-tuan, supaya sentiasa kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita menjalani kehidupan kita. Allah yang atur. Jadi apa perlu kita buat? Mendapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah apa semua perkara pun, pastikan apa perkara yang kita buat ini adalah perkara yang Allah suka, Nabi suka. Kalau Allah tak suka, Nabi tak suka, jangan buat. Itu syarat dia. Nah, lagi pula sekarang ni dengan politiknya, subhanallah kan. Kalau tengok Facebook takut, tuan-tuan. Yang dia mengata dia, yang dia mengata dia, kita pun jadi nasi tambah. Kan? Ui, bahaya, tuan-tuan. Alhamdulillah lah, saya bukan orang politik, saya orang tabligh. Orang tabligh ni selalu dia atas pagar, dia mana-mana dia boleh pergi. Subhanallah. Ni bulan 7 nak keluar 40 hari. Tak dapat saya mengundi, pasal keluar kat Sabah. Bukan apa, nak keluar ni untuk apa? Untuk belajar-belajar, berlatih, membawa agama dalam hidup kita, tuan-tuan. Itu sebab nak kena keluar, duduk dalam suasana dakwah. Kerana dalam suasana dakwah ni ada khidmat, ada ta'lim wa ta'lum, belajar dan mengajar. Ini yang pentingnya ketika kita keluar, duduk dalam suasana. Bila keluar dakwah ni, kita duduk dalam masjid, tuan-tuan. Kita duduk dalam masjid, satu suasana, tempat yang paling Allah suka di masjid. Kita duduk dalam masjid, banyak peluang, ruang yang Allah bagi kepada kita. Untuk apa? Ta'lim wa ta'lum, belajar dan mengajar. Yang selama hari ni kita rasakan kita jahil, masa tu 40 hari boleh belajar. Nah, hari ni lulus tak kita dah. Jangan ada orang, saya pun ambil master, PhD. Tapi Falgurain, saya dulu tentang macam tu. Sebab atas fikir yang salah ini, perbuatan jadi saya salah. Fikir yang salah apa? Contohlah nak mentafsir ataupun nak memaknakan kejayaan. Apa makna kejayaan? Siapa boleh jawab? Kalau betul jawabnya, saya bagi RM100. Apa makna kejayaan? Semua orang pun nak kejayaan. Betul? Anak-anak muda hari ni pelajar tinggi-tinggi kerana apa? Itulah tu kejayaan. Tapi faham tak makna kejayaan dia? Ya, sikit lagi tuan-tuan, kita cerita pasal kejayaan tapi apa makna kejayaan? Yang kita sibuk kata kejayaan dunia dan kejayaan akhirat, tuan-tuan. Ya Allah, ya Tuhan, kau bagi aku kejayaan dunia dan juga akhirat. Apa makna kejayaan dunia dan apa makna kejayaan akhirat? Mungkin kita tahulah kejayaan akhirat. Allah kata, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang dihindarkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, itu sebenarnya orang yang berjaya. Akhirnya kita nak pergi mana? Itulah dua tempat, syurga atau neraka. Tapi semua nak syurga. Masuk je syurga, berjaya masuk syurga, confirm kita orang yang berjaya. Itu hakikat kejayaan. Kejayaan dunia ni apa, tuan-tuan? Kita melihat ataupun perimeter dia apa? Kita gunakan kayu ukurnya apa untuk menentukan kita ni berjaya ataupun orang tu berjaya. Kadang-kadang tu betul, benda perlu penting. Benda perlu dan penting. Adakah benda perlu ni kita anggap bila kita berjaya, itulah kejayaan kita? Kan? Kita ada kereta Ferrari, pakai BMW X5, kita ada rumah banglo. Satu kereta Ferrari datang, tuan-tuan. Kan? Parking kat depan ni nak solat maghrib bersama-sama dengan kita. Datang dia bawa kereta Ferrari. Terkejut itu kita apa ni? Tengok Ferrari. Kita pun cakap lah, ini anak raja mana ni? Raja mana ni datang? Kita pun kagum. Betul? Ferrari bukan murah, tuan-tuan. 2 juta ke kereta Ferrari? Scuderia tu 2.5 juta. Bawa kereta tu. Kita nak cakap apa?
Inilah orang berjaya tu lah tuan-tuan. Dia pergi Section 6. Rumah banglo, sebesar-besar rumah, 5 tingkat. Rumah ada lift tuan-tuan. Rumah ada lift. Kita nak kata apa? Orang ada rumah banglo 5 tingkat tu betul lah orang yang berjaya. Betul tuan-tuan. Apa mana kejayaan? Sedangkan itu semua ujian. Betul tak? Rumah ujian dah. Ujian. Kereta? Handphone? Awak pakai handphone apa? iPhone 13. Apa? iPhone sekarang ni iPhone 17 lah. Samsung Ultra 26 tu. Handphone. Minum air, makan, hidup, seluruh hidup kita adalah ujian. Kalau kita mengambil ujian ini atas dasar harta benda, kebendaan yang ada pada kita, itulah menentukan kita ni orang berjaya. Betul atau tak betul? Tak betul. Kerana semua perkara itu adalah ujian. Satu orang yang sedang duduk dalam ujian, boleh ke kita katakan dia dah berjaya? Tuan-tuan, satu orang bawa kereta Ferrari, kereta tu ujian. Boleh ke kita katakan orang tu dah berjaya? Anak kita duduk periksa SPM. Hari ni kertas matematik. Tengah duduk matematik dah. Boleh ke kita cakap berjaya? Belum lagi keputusan tak keluar lagi. Dia tengah buat ujian. Mana boleh? Kita duduk dalam ujian ni tuan-tuan. Jadi apa yang dikatakan kejayaan dunia? Yang kadang kita sibuk. Saya dulu tuan-tuan begitulah saya sibuk. Duduk orang popular, duduk dengan Masya Allah. Dengan orang banyak duit, kita memang pilih bulu lah. Orang yang banyak duit ni kita kawan kan. Bila kawan dengan orang yang banyak duit ni, kita kesan kat kita nak mencari duit banyak. Ada cemburu tengok kawan-kawan rumah banglo, la ilaha illallah. Saya beli rumah, saya kerja, pergi Australia belajar bidang menyelam, saya pergi Australia, saya buat degree dia, subhanallah. Sampai ke belajar ke Tasmania. Ambillah ilmu menyelam ni, khatam ilmu menyelam tuan-tuan. Balik Malaysia, satu hari gaji 5,000 boleh. Ketika apa? Itulah menyatakan duit banyak ini adalah lambang kejayaan. Duit lambang kejayaan. Bila kita salah faham, kita akan buat perkara-perkara yang perkara menurut fikir kita. Tapi hari ini subhanallah, semua perkara yang ada dalam hidup kita adalah ujian. Jadi apa yang dikatakan kejayaan dunia ni apa? Tuan-tuan, ingat tuan-tuan kalau kita tak berjaya dekat dunia ni, kita tidak akan berjaya di akhirat. Nak masuk syurga tu belum tentu. Kita kena dapat dulu kejayaan dekat dunia. Itu sebab jangan mengikutkan apa yang kita fikirkan melalui harta benda itu adalah kejayaan. Boleh faham Jadi apa makna kejayaan dunia ni tuan-tuan? Allah kata dalam Al-Quran, jangan tinggalkan Al-Quran, hidup dengan Al-Quran tuan-tuan. Sia-sialah Nabi tinggalkan kita Al-Quran kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ikut Al-Quran. Sedih Nabi tuan-tuan. Nabi tinggal seolah-olah, ulama beritahu Nabi seolah-olah meninggalkan diri dia. Itulah dia Al-Quran. Untuk kita jadikan contoh pandu hidup kita melalui Al-Quran dan Sunnah. Supaya kita tak sesat. Sayangnya Nabi dekat kita. Nak menentukan kejayaan seseorang di dunia ini pun kena ikut Al-Quran. Wa man yuti'illaha war rasulahu faqad faza fawzan azima. Orang yang taat perintah Allah dan Rasul, Allah bagi apa? Sebesar-besar kejayaan dan subhanallah. Taat perintah Allah dan Rasul, itulah kejayaan kat dunia. Taat perintah Allah dan Rasul untuk menjadi orang yang beriman supaya apabila dia mengusahakan apa usahawan yang dia buat, dia tahu halal haramnya. Subhanallah. Dengan mentaati perintah Allah dan Rasul, subhanallah, nak membawa kejayaan dekat dunia. Seorang engineer, seorang doktor, seorang ahli perniagaan yang kaya-kaya, yang kita ingatkan dia orang ni lah orang yang berjaya. Tapi kalau dia tidak taat perintah Allah dan Rasul,
dia bukan seorang engineer, doktor, accountant, orang kaya yang berjaya. Tak. Kerana apa? Kerana duit yang dia, harta benda duit, tak mau mati. Tak boleh menyelamatkan dia untuk dia berjaya di akhirat. Tapi kalau dia taat perintah Allah, wa ima dia penyapu sampah tepi jalan, tuan-tuan, kerja dengan majlis bandaraya. Tapi dia taat perintah Allah, tiap waktu dijaga masa solat dia. Kan? Allah sayang pada dia. Dialah seorang penyapu sampah tepi jalan yang berjaya. Ini kejayaan dunia. Nak memastikan kita berjaya di akhirat, kejayaan dunia dulu kita kena pastikan betul. Kalau kita tak berjaya dekat dunia ni, tuan-tuan, salah kita rasa. Pasal apa? Ni benda yang perlu dengan benda yang penting tu. Dan akhirnya, tuan-tuan, nak bagi tahu apa, betapa pentingnya iman dan takwa ni. Dan untuk Allah ni jelaskan kepada kita apa benda yang perlu, apa benda yang penting. Dan apa benda yang perlu ini boleh orang yang beriman sahaja, orang yang bertakwa sahaja menukarnya menjadi kepentingan. Duit bawa mati tak? Memang fizikal duit tu memang tak bawa mati, tapi amal terhadap duit tu bawa mati. Jadi orang yang beriman, dia bertakwa, dia akan menggunakan segala harta benda dia yang dikatakan tak bawa mati tu tadi, tapi sebenarnya bawa mati, amalannya tu bawa mati. Kan? Orang yang beriman bertakwa boleh buat macam tu. Kalau dia tak ada iman, dia tak ada takwa, dia tak buat, habis macam tu je. Harta dia enjoy, pergi cuci sana, cuci sini, belilah apa juga, buat rumah cantik-cantik, lepas tu besok mati, habis. Tapi kalau orang yang beriman bertakwa, pentingnya iman dan takwa ni, subhanallah. Apa saja Allah bagi pada dia, merupakan harta benda ke, kekayaan ke, kan, dengan dasar iman dan takwa tu, dia akan melakukannya menurut apa yang Allah suka, Nabi suka. Menjadi benda tu benda penting. Kan orang cakap duit tak bawa mati tu sebab orang dok enjoy je. Tapi sebenarnya duit bawa mati tu, kan, bergantung kepada iman dan takwa yang ada pada kita. Baru boleh dijadikan duit ini bawa mati. Kerana ada 4 soalan Allah akan tanya di mahsyar. Umur kamu aku bagi buat apa? Masa yang aku bagi pada kamu, kamu buat apa? Ilmu yang ada pada kamu, kamu buat apa? Harta yang aku bagi kat kamu buat apa? Harta ni duit tak, tuan-tuan? Duit akan ditanya. Itulah pentingnya iman dan takwa. Sebab usahakan iman dan takwa. Takwa ni apa, tuan-tuan? Takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam arti kata lain, Masya Allah, orang yang bertakwa ni sifatnya apa? Dia berhati-hati di dalam hidup dia. Dia hanya akan melakukan perkara yang Allah suka, Nabi suka, walaupun dia tak suka nak buat benda tu. Kan, dia akan berusaha untuk sukakan Allah dan Rasul. Dan dia, orang yang bertakwa ini, dia tidak akan melakukan perkara yang Allah tak suka, Nabi tak suka. Dia tak akan buat walaupun dia suka nak buat benda tu. Boleh faham? Contohlah macam saya ni penyanyi. Saya suka menyanyi, tuan-tuan. Kan, pasal itulah dulu saya ni, dia kecil lagi, bidang seni suara bapa saya dah didik saya, tapi alirannya berbezalah. Sabak Al-Quran, berzanji, marhaban, qasidah. Tapi tengah jalan jadi penyanyi rock. Kan, maknanya saya suka menyanyi. Saya tak perlu penyanyi lain untuk hiburkan saya. Saya tahu suara saya sedap. Saya hibur untuk diri saya sendiri je. Kita tengok Gegar Vaganza, tuan-tuan. Cuma kawan nama saya tu, jiwa tak memeronta, tuan-tuan. Tengok kawan nyanyi dekat Peta Besar tu, memeronta, tuan-tuan. Seolah-olah saya nak pergi, nak join. Malahan, subhanallah, kerana tiap-tiap tahun, kerana produser Gegar Vaganza ni akan telefon, Baijam, peminat Baijam ni ramai. Di antara penyanyi lama yang tak masuk lagi Gegar Vaganza, Baijam lah. Permintaan ramai ni, peminat tu meminta. Hati tu nak, tuan-tuan. Tapi bila kenangkan, takut Allah tak suka, Nabi tak suka, saya tekan nafsu saya. Saya tak bagi. Kerana apa? Saya penyanyi lain saya tak tahu. Tapi saya takut ketika saya nyanyi. Kerana orang dah puji-puji kan.
Kita takut nyanyi dalam kelalaian. Lalai ni apa? Kita buat sesuatu kita tidak ingat kepada Allah SWT. Itu yang paling kita takut. Kan? Yang paling kita takut sekali apabila kita ni mati dalam kelalaian, mati kita tidak ingat kepada Allah SWT. Sebab pentingnya kita mengusahakan iman kita bermatlamatkan apa? Untuk menjadi orang yang bertakwa, yang sentiasa ingat kepada Allah, yang sentiasa orang yang bertakwa ni akan melakukan perkara yang Allah suka, Nabi suka. Kan itu matlamat hidup dia, semata-mata nak meraih kasih sayang Allah SWT. Kita hidup ni nak buat Allah suka, Nabi suka. Untuk apa? Untuk Allah sayang kepada kita, tuan-tuan. Kerana apa? Besok kalau kita mati nak masuk syurga, tuan-tuan, atas amal kita ke? Kita mati besok, kita nak masuk syurga Allah atas amalan kita ke atas kasih sayang Allah, rahmat Allah? La yadkhilu ahadan minkum amaluhul jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa bi rahmatin minallah. Nabi kata apa? Tidak ada amalan seorang pun yang membolehkan mereka masuk syurga dan juga mengelakkan daripada masuk neraka, selamat daripada neraka. Tidak juga aku, Nabi kata, melainkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentang kita hidup 60-70 tahun ni, tuan-tuan, walaupun dalam 60 tahun tu kita tak pernah buat maksiat, kita solat saja. Mampu ke amalan kita yang begitu nak beli syurga Allah? Tak mampu, tuan-tuan. Syurga Allah ni sangat mahal harga. Bukan dengan amalan. Dengan apa? Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kan? Habis tu kita solat duha ni kerana apa? Kerana nak sukakan Allah. Kerana Allah suka orang yang jaga solat ni. Wa imam solat sunat, solat fardu. Kan kita solat duha ni nak apa? Nak jadi kaya? Tak, nak sukakan Allah. Kalau solat-solat duha yang kita selalu didendangkan dengan solat duha, boleh jadi rezeki melimpah-limpah, betul tak? Itu yang kita dengar. Kali tak dapat rezekinya ni, tuan-tuan, frasa dah nak buat lagi. Tapi kalau kita buat kerana nak raih kasih sayang Allah, insya-Allah kita akan berkekalan istiqamah. Ini di antara kunci nak istiqamah. Kita solat tahajud untuk apa? Untuk sukakan Allah. Kita puasa untuk apa? Untuk sukakan Allah. Kita buat apa saja amalan kita untuk apa? Untuk sukakan Allah. Ya Allah, sayanglah aku, ya Allah. Ya Allah, rahmatilah hidup aku, ya Allah. Ini sebenarnya tentang Allah SWT Muhammad. Sebab tentang Allah SWT Muhammad, kita mengusahakan iman kita lagi dan lagi dengan mentaati perintah Allah dan Rasul, sehinggalah kita mencapai takwa. Kita betul-betul takut dengan Allah, takut nak buat perkara yang Allah tak suka, Nabi tak suka. Ini sifat orang yang bertakwa. Dan akhirnya, kerana orang yang bertakwa ni dia takut apa? Takut Allah tinggalkan dia. Kena ada perasaan tertentu. Kita apa? Tengok-tengok hati kita kan. Kita tengok-tengok je ke aku, kalau Allah tinggalkan aku macam mana? Jangan ya Allah, janganlah Allah kau tinggalkan aku ya Allah. Janganlah kau tak pandang aku ya Allah. Janganlah kau tak tolong aku ya Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Sayanglah aku ya Allah. Masa bila yang paling perlu, yang paling penting sekali Allah ni bantu kita, tuan-tuan. Allah lihat kita, Allah tengok kita, Allah tak tinggalkan kita masa bila? Sakaratul maut, tuan-tuan. Kalau nak cerita panjang ni, sakaratul maut adalah saat yang paling genting. Saat yang paling penting, kerana itulah titik mulanya sama ada kita berjaya dalam kubur dan alam-alam yang seterusnya. Sakaratul maut tu tak ada siapa boleh bantu, tuan-tuan, melainkan Allah aja. Itu sebab apabila kita dalam keadaan sihat hari ni, kita hidup kat dunia hari ni, kita mengusaha untuk sukakan Allah, sukakan Nabi, dapatlah rahmat kasih sayang Allah SWT. Ketika kita menghadapi sakaratul maut, confirm Allah akan tolong kita, tuan-tuan. Dan sakaratul maut ni adalah satu ketika satu orang yang menghadapi sakaratul maut di dalam keadaan terdesak. Ulama bagi tahu umpama seorang yang tak pandai berenang dicampakkan di tengah laut. Menggelupur tak? Menggelupur. Waktu saat dia banyak tenang dia okeylah, dia boleh nanggung kapal tak. Tapi bila satu ketika dia penat, dia akan mencuba. Ketika itulah diambil peluang oleh syaitan dan iblis ini
untuk menyesatkan akidah kita ketika itu. Kalau tak ada bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, habislah kita mati dalam kelalaian, mati tidak ingat pada Allah. Tapi kalau kita hidup hari ini tuan-tuan, kita sentiasa melazimkan zikir kita kepada Allah, ingat kepada Allah, buatlah Allah suka, Nabi suka, baca Al-Quran, kita sedekahlah. Kerana kita amalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sukakan Allah, insya-Allah ujian yang terbesar yang satu orang pun tak boleh nak elak, iaitu sakaratul maut, dapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, waktu pun dah 9:30. Saya ni kena batuk ni tuan-tuan, doa lah mudah-mudahan. 2 hari dah batuk. Nak kena nyanyi ke ah? Itulah sebabnya tak. Bismillah. Tapi saya nyanyi lagu yang ringan-ringan je tuan-tuan. Lagu-lagu yang besar tu, lagu-lagu yang tinggi tu memang tak boleh nyanyi. Tapi insya-Allah ada satu lagu ni khas untuk tuan-tuan tu. Kerana mudah-mudahan Allahumma salli ala Muhammad. Dunia sementara, akhirat selamanya, insya-Allah. Bismillah. Bersyukurlah atas segala apa yang kita dapatkan, kerana semuanya begitu indah. Bersabarlah atas segala musibah yang menghampiri, kerana semuanya tak akan lama. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, miskin sementara, kaya pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Berharaplah hanya kepada Allah yang maha segalanya, yakinkan hati hanya kepadanya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua kan kembali padanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, cantik sementara, tampan pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ferrari sementara, Lamborghini sementara, BMW sementara, Mercedes sementara, rumah banglo sementara, rumah kampung pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman nuran wa hidan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda min al-qawli wal 'amali wal fi'li wan niyyati wal hadi wal huda. Allahumma ruddana wa rudda muslimina ila dinika raddan jamila. Allahumma ij'al fi qalbi nuran وفي بصري نور وفي سمعي نور وعن يميني نور وعن يساري نور وفوقي نور وما في نور
حسبنا الله لمن حمنا، حسبنا الله لمن خذلنا، حسبنا الله لمن عادنا، حسبنا الله لمن مكر بنا، حسبنا الله من جميع خلقك، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعلنا من أهل الشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Baik, dengan itu masya-Allah, terima kasih saya ucapkan lagi dengan surah Qadobah. Insya-Allah dengan semua raja kuasanya pengurusi masya-Allah, dan semua hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi maknanya maafkan saya, ampunkan saya dunia akhirat, di rambut di kaki, zahir dan batin. Kalau ada kesilapan saya, yakni perkataan, perbuatan, kecil hati tuan-tuan, ini kelemahan diri saya, minta maaf. Di rambut di kaki, dan apa saja kita dengarkan, kita jadikan iktibar, kita dapat sampaikan, kita dapat amalkan. Dan yang penting kita berdoa kepada Allah, Allah bagi kita faham dalam agama untuk amalkan agama secara sempurna. Sekian saja daripada saya. Quli qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.